Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Wira video Okey, Wira video ni masalah dia, alternator dia ni bacaannya rendah. Dia bukan tak ada bacaan tau. Bacaan rendah. Jadi untuk kes macam ni kita kena tengok dululah. Yang pertama, fuse dia 80A tu. Ada yang 80A, ada yang 100A. Okey, lokasi kat mana tahu fuse yang saya cakap tu? Fuse untuk alternator tu kan. Okey, untuk Proto Wira ni dekat sini lah. Ini. Untuk alternator ni dia ada yang 80, ada yang 100, ikut model. Okey. So, untuk kereta ni kita dah check lah. Kat sini kita boleh nampak, sini ada skru ni. Ada skru 10 kiri kanan ni. Okey, untuk test dia ambilkan test lamp, pergi dekat ni, sambung dululah. Kepala bateri ni sambung dulu. Okey, test lamp tu cucuk sini, cucuk sini. Okey, kalau lampu tu hidup, bermakna fuse ni tak putus. Okey, seterusnya kita cek pula di bahagian alternator. Alternator ni adalah untuk 12V direct, dan ini adalah untuk alternator lah. Alternator current on dengan pergi ke meter. Alright. So bila kita cek, apa yang kita jumpa, wire dia terbakar. Boleh tengok kan sini wire dia. Ni wire alternator dia. Nampak tak? Terbakar. So bila terbakar, charging dia rendah lah. Jadinya kita kena buat lah. Untuk Wira ni, wire untuk alternator ni dia panjang. So kita potongkan je yang terbakar tadi tu kan. Kita potongkan je. Potong. Pastikan yang ada sekarang ni yang lembut macam ni keras batu ni kan. Ni tak boleh. Ni dah terbakar dah. Maksudnya tembaga dalam ni dah burn out. So kita cari yang lembut, wayar ni kita potongkan. Wayar alternator tadi tu dia tidak boleh terlalu tegang So kalau macam baru first time dia kena potong tu, dia masih ada lagi panjang lagi wayar tu. Sebab apa saya cakap tak boleh tegang? Okey, enjin akan ke depan dan ke belakang bila kita masuk gear dan first jalan atau kita reverse. So wire tadi diikat pada body. So bila dia tegang, enjin ke depan ke belakang, dia akan putus wayar tu. Sebab tu dia kena ada clearance yang sesuai lah wayar tu. Okey. Okey, untuk wayar ni macam biasalah. Kita akan buang dia punya penebat dia dan kita akan masukkan kepala terminal yang baru. Okey, kita akan masukkan di sini. Masukkan dengan kemas lah. Masukkan. Nanti kita akan klem. Pastikan klem ni kuat tu. Okey. Untuk alternator, dia tak boleh solder. Dia mesti klem. Lepas klem, kalau awak nak solder, baru boleh. Jangan harapkan solder saja untuk dia ikat pada kepala ni. Nanti terbakar. Okey, nanti kita akan pasanglah terminal tu. Kepala bateri terminal untuk positif pergi ke alternator tu, nanti kita akan claim lah. Okey. Okey. So dah selesai. Pastikan lepas klem, kawasan ni mestilah kena letak heat shrink. Sebab heat shrink ni dia tahan panas. Okey. Macam saya letak double. Jadi dia tahan lebih lama sikit lah. Lepas tu yang ni kita pakaikan jenis kain lah ni. Black tape ni kita pakai jenis kain lah. Ni kainnya yang tebal. Dia black tape ni dia ada dua jenis. Yang kain ni ada yang
tipis, ada yang tebal. Ni kita pakai yang tebal lah sebab ada kawasan enjin kan. Okey lah. Nanti kita test kereta ni. Alhamdulillah, kereta ni pun dah siap dah. Kita boleh tengok selepas kita repair wire tu. Ni 1374. Nanti bila bateri ni dah penuh, dia akan naik sikit lah, pergi ke menghampiri 14 atau 14 lebih. So itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum.